Yang kedua, keadaan tanah Melayu tiba-tiba jadi kelam kabut. Jepun yang dahulu menguasai negara kita dah pun serah kalah. Dan British kembali semula ke tanah Melayu untuk menguasai negara kita. Tapi Parti Komunis Malaya, PKM, diorang Huru hara Melayu dalam keadaan darurat. Pengganas komunis tahu tak rancangan BRICS tu apa? Rancangan BRICS tu dia pindahkan Ratu baru ini ada satu peraturan yang sangat ketat. Diorang hanya digunakan mulai daripada pukul 6 pagi sampai 6 petang. Selain daripada tu, memang taklah diorang. Okay, dalam hubungan ni, apa je yang berlaku sebenarnya? Waktu dengan banding tu, ia adalah pertemuan di antara kerajaan